DAP selamanya jadi igawan PAS. Pesawah susah, yang PAS nampak bukan sawah. Yang PAS nampak ialah DAP. Sebab kalau betul mereka ikhlas mahu bela pesawah, mereka akan bincang soal kos diesel, baja, benih, jentera, sistem pengairan, harga lantai padi dan bagaimana bantuan boleh sampai lebih cepat kepada petani. Tapi yang mereka serang apa? LRT Pulau Pinang. Kenapa LRT Pulau Pinang yang hanya 17 bilion? Kenapa bukan ECRL yang cecah 50 bilion? Kenapa bukan projek-projek infrastruktur besar di negeri mereka sendiri? Sebab masalah mereka bukan projek mega. Masalah mereka bukan peruntukan besar. Masalah mereka ialah bila pembangunan itu berlaku di Pulau Pinang, negeri yang mereka mahu kaitkan dengan DAP. Di negeri sendiri, projek mega dipanggil kemajuan. Di Pulau Pinang, tiba-tiba dipanggil pembaziran. Dan paling tidak jujur, mereka kata pesawah tidak dibantu. Faktanya, dalam belanjawan 2026, kerajaan peruntukkan 2.62 bilion untuk subsidi dan bantuan kepada pesawah. Ada subsidi harga padi, subsidi tanaman padi, baja, benih dan insentif pengeluaran padi. Ini subsidi pertanian yang tertinggi dalam sejarah. Pesawah juga terima bantuan sekitar 4,300 sehektar semusim. Insentif tambahan penuaian padi 50 sehektar semusim bagi tampung penggunaan diesel untuk jentuai. Bukan itu sahaja. Pada April 2026, KPKM pun ada maklumkan bantuan diesel sektor agro makanan dipertingkat dan insentif pembajakan kepada pesawah dinaikkan daripada 160 kepada 300 sehektar bagi musim penanaman 2026. Jadi isu sebenar bukan kerajaan tak bantu. Mungkin isu sebenar ialah adakah bantuan itu cukup? Adakah ia sampai cepat? Adakah mekanisme diesel, baja, benih dan jentera boleh ditambah baik? Itu kita boleh bahas. Itu kita boleh tuntut. Itu baru namanya membela pesawah. Dan satu lagi, bila kerajaan berjaya runding dengan Bernas supaya syarikat itu sumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah, apa reaksi mereka? Mereka tetap kata macam-macam benda buruk. Yang duit masuk akaun parti pula mereka pertahankan. Jadi mereka sebenarnya mahu bantu pesawah ke tak? Kalau nak bercakap soal pesawah, akhirnya pusing serang LRT Pulau Pinang, itu bukan perjuangan petani. Itu politik cemburu negeri. Pesawah perlukan penyelesaian, bukan dijadikan perisai untuk tembak DAP. Kerajaan wajib terus bantu pesawah. Tetapi negara juga mesti terus bina infrastruktur, pengangkutan awam, rel, jalan raya, sekolah, hospital dan kemudahan rakyat. Kalau ikut logik PAS, semua projek pembangunan perlu dihentikan setiap kali ada sektor rakyat sedang susah. Hari ini hentikan LRT sebab pesawah susah. Esok hentikan ECRL sebab nelayan susah. Lusa hentikan lebuh raya sebab peniaga kecil susah. Akhirnya negara tak maju, rakyat tetap susah dan PAS tetap dapat modal politik. Jadi jangan keliru. Kita sokong pesawah, kita sokong bantuan yang lebih adil dan lebih cepat. Tapi kita tolak politik yang menunggang kesusahan pesawah untuk menyerang Pulau Pinang dan DAP. Pesawah susah, bincanglah pasal sawah. Jangan setiap kali buka mulut akhirnya nampak DAP, DAP, DAP.